anak gajah dilanggar lori tau. Aku dengar cerita tu. Betul. Semalam hari Ibu kan? Semalam hari Ibu. Semalam tu juga Mi berlaku satu kejadian yang di mana anak gajah dilanggar lori tau. Aku dengar cerita tu. Kan kau dengar cerita juga kan? Yang anak gajah ni, mak dia ni sanggup tunggu dia sampai pagi tau. Sebab kan. Sampai sendiri aku tengok dalam video tu sebab rasanya. Allah Akbar, macam-macam Allah, itulah Mi. Aku terus ingat kat mak kita tau. Dia tetap sayang kita, jaga kita. Kan? Walaupun susah, senang, tetap ada kita sampai sekarang kan. Sebenarnya Mi, mak gajah, jururawat, hatta mak kita sendiri Mi, dia ada satu benda persamaan yang sama tau. Apa dia tu? Bila sayang tu datang daripada hati Mi, tak kisahlah dia anak orang ke, anak kita ke, dia tetap jaga kita sampai sekarang. Macam jururawat juga Mi, dia pun bukan darah daging kita pun kan. Tapi dia still jaga, rawat kita, rawat mak ayah kalau ada luka diabetes kan. Betul. Dia datang dari hati tu. Kadang-kadang Mi, kita jarang ucap terima kasih pada mereka, betul tak? Betul. Itulah saya cakap, video kali ni saya tujukan khas kepada ibu ataupun jururawat yang sudi menjadi penjaga tanpa syarat. Terima kasih Mak, terima kasih jururawat. Selamat Hari Jururawat. Kami hargai anda. Ada lagi tu. Ada lagi oh, tu, lupa lah. Kepada korang, pernah tak jururawat rawat anda dan mak ayah anda? Kalau pernah, boleh komen di bawah.